Hari ni kita akan transform ruang kosong ni menjadi gaming/desk setup kegemaran aku. Let's go. Sebelum kita transform ruang ni, aku dah buat research dulu kat Pinterest. So setelah aku dah jumpa idea yang aku nak guna pakai tu, aku dah kumpulkan barang-barang tu semua daripada Shopee. And barang-barang yang aku beli tu aku senaraikan kat link description bawah ni. Sebelum kita mula, baik kita bersihkan dulu tempat kita ni. Kita akan mulakan dengan bina meja kita. Aku jumpa meja putih besar ni and aku rasa memang cukup sesuai untuk semua dah setup. Aku suka juga meja-meja lain untuk jadikan meja aku, terutama sekali meja banquet dari Lotus ni kan. Cumanya meja ni agak kurang lebar atau depth dia tu macam tak cukup. Dan kebanyakan setup yang lawa-lawa tu asasnya kena meja yang besar. So aku spend budget lebih sikit lah, tapi taklah sampai harga gila-gila sangat. Kalau ada budget lebih sebenarnya kan nak upgrade ke motorized standing desk kan, tapi harga dia agak keras and melebihi budget kita dah. So meja ni good enough lah. Yang bagusnya pasal meja ni, dia masih ada juga support beams ni. So meja kita tu tak adalah tumbang ambing sangat. Kalau cerita pasal desk setup, tak sah kalau tak cerita pasal cable management. So aku beli cable tray ni. Ini memang aku rasa cara paling senang sekali lah untuk manage kabel-kabel yang selerak bawah meja tu kan. Sebelum kita mula apa-apa, baik kita letak benda ni dulu. Sebab bila nanti dah kat letak bawah meja, dah susah pula nak screw bawah meja kita kan. Okay, ready untuk cable management dah. Okay. Tapi bila aku dah siapkan meja ni, aku dah jumpa satu masalah. Jadi meja kita dah pun siap setup. Tapi yang malangnya meja ni agak goyang lah, tak berapa kukuh. Jadi aku tolak meja ni rapat ke dinding untuk bagi dia lebih stabil and sandar kat dinding. Tapi kalau rapat ke dinding, kabel pula tak boleh lalu belakang ni. So aku beli sponge macam ni, pelapik ni dekat Mr. DIY. Aku buh rapat-rapat macam ni. Bila dah rapat ke dinding macam ni, barulah tak goyang meja. So aku plan untuk letak juga lampu LED ni dekat belakang meja untuk bagi nampak macam ada glow gitu kan kat belakang meja tu kan. So sebelum kita set up meja kita kat dinding, kita akan tampal dulu. Jadi kita punya meja dah pun siap. Meja dah stabil dengan dah bubuh lampu LED sekali. Okey, jadi kita dah siap set up meja kita sekali dengan cable management tray ni. Sekarang kita nak letak dua monitor arm pula untuk dua monitor kita. So untuk monitor arm ni actually aku pakai yang lama je, aku dah ada. Tapi jangan risau, memang tak lebih budget lagi. So mula-mula aku pakai satu yang spring loaded ni. Aku beli je sebab nak pakai monitor arm kan. Bila cari-cari lagi rupanya ada lagi monitor arm yang lebih estetik. Masa tu dah beli dah yang ni. So aku decide beli je dua-dua. At least kan aku ada dua monitor arm untuk gantung dua-dua monitor. Memang nampak aneh juga mismatch monitor arm macam ni, tapi tak apa lah. Aku suka juga monitor arm yang untuk dua monitor ni terus. Memang ada harga dia pun not bad juga. So mesti boleh masukkan lagi dalam bajet dia orang. Aku decide nak pakai monitor lama je. So aku pakai je monitor yang murah-murah ni. Satu ni monitor Samsung. And untuk second screen pula yang aku plan untuk buat menegak ialah monitor AOC 22B1H ni lah. Memang semata-mata untuk guna second display ni lah. Tapi aku hadapi masalah lagi. Masa aku beli monitor AOC ni, aku tak tengok dia compatible dengan VESA mount ke tak. So akan jadi masalah bila aku nak mount monitor ni kat monitor arm. So aku search kat Shopee untuk cari VESA mount adapter ni. Aku jumpalah stiker VESA mount adapter ni. Nasibnya juga monitor ni kecil dengan ringan je. So laratlah juga ditanggung oleh stiker ni. Kelebihan bila ada monitor arm ni, kita ada lebih freedom untuk adjust kita punya monitor height tu lah. Angle pun boleh tukar juga, boleh buat menegak macam ni. Jadi yang penting monitor tu bila kita tinggikan sikit, tak adalah kita menunduk sangat kan, tak ada sakit tengkuk sangat. Untuk part ni pula terpulang. Kalau korang pakai PC, sama je. Kalau korang pakai laptop pun okey juga. So yang ni aku tak adalah include sekali dalam bajet sebab PC atau laptop ni yang buat jadi mahal. And kalau korang tengok video ni, probably korang dah ada PC ataupun laptop dah. So untuk brain setup kita ni, hello there, iaitu PC yang aku buat sendiri. And kalau korang berminat nak tengok proses aku build PC ni, ada juga aku linkkan kat atas ni. Next untuk peripherals, idea aku adalah untuk mengekalkan clean aesthetic dengan tema black and white campur grey-grey tu kan, monoton ni tu. So aku pilih deskmat yang warna grey ni sebab nak bagi pop sikit lah. Kalau hitam nanti macam tenggelam sangat. And deskmat ni pun murah je, so kenalah dengan bajet kita. So design ni pun minimalis je, ada brand all parts kat tepi ni. Untuk mouse dengan keyboard pula aku gunakan combo wireless daripada Shopee ni juga, tak ada brand pun. Tapi aku suka lah design dia tu kan. Design dia nama kalau tak silap gunmetal grey kot, apa lah. So guna memang sebab semata-mata nak kena dengan setup ni lah. Kalau ikutkan, ada lagi design and kualiti yang lebih baik. Contoh macam Logitech MX Master Set ni kan. Tapi yang ni melampau sangat bajet tu. Once dah ada bajet besar sikit, nanti bolehlah upgrade. Untuk audio pula, aku pilih untuk guna earphone je. Atau lebih spesifik lagi, ni in-ear monitor. Ada dua sebab kenapa aku pilih IEM. Sebab pertama adalah aku nak kekalkan clean estetik atas meja ni. So aku tak beli speaker. Sebab kedua ialah speaker yang kualiti ni harga dia dah start keras.
Kalau speaker murah-murah nanti dia akan bunyi pecah-pecah sikit. Jadi might as well aku pakai earphone kecil macam ni je. Tak adalah aku rasa fatigue ke, rasa peluh ke kalau pakai overhead headphone tu kan. Yang percaya cakap aku dah pernah pakai gaming headphone yang besar-besar macam ni. And quality pun memang I'd say IM ni better lagi lah daripada gaming headphone tu. Kadang gaming headphone yang aku pakai tu sound muddy sikit. Rasa macam bass dia overwhelming and vocal sekarang macam tenggelam sikit. Okay, lepas dah siap atas ni, kita dah 80% siap dah. Tinggal nak buat part yang paling serabut sekali, cable management. Untuk cable management, aku akan tarik meja ni ke belakang sikit untuk bagi ruang untuk aku buat kerja kat belakang meja ni. Jadi kat sini lah kita punya cable tray tadi akan come in clutch lah. First kali kita akan ambil extension wire ni and kita akan letakkan multiple plug tu dekat atas cable tray tu lah. Okay, sekarang kita pasang je semua kabel-kabel yang terlibat dengan PC kita ni. Kalau ada monitor ataupun kabel yang ada power brick besar macam ni pun kita boleh longgok je atas kabel tray ni. So senang. Sebab ada bajet lebih sikit lagi, aku decide nak top up monitor light bar ni lah. Kalau korang plan nak guna earphone ataupun IM yang kabel dia pendek macam ni, korang boleh gunakan aux cable extender macam aku pakai ni. Dan cara untuk kita kemaskan dia ialah untuk ikat kabel tie kat kabel ni and then selit dekat ruang antara besi dengan tabletop ni. So final step dalam cable management ni ialah untuk korang kemaskan je lah kabel-kabel yang berjuntaian dan berlebihan tu. Longgok je atas kabel tray. So bila dah settle cable management, dah puas hati, dah sorok kabel apa semua, aku rapatkan balik meja ni ke dinding. So inilah final result bila kita dah buat cable management tadi. Kabel kat belakang PC ni pun nampak terurus lagi lah. Dan nampak berseligat sangat. Dan yang paling penting, atas meja nampak kemas, tak ada wire, melainkan kabel earphone ni lah. Dan dalam dah setup ni mestilah perlukan ruang untuk storage juga kan. Kalau ada kabel-kabel apa-apa controller ke apa nak bubuh, mestilah nak simpan dalam storage kemas sikit. So aku gunakan je rak buku lama yang tersimpan kat rumah ni, guna untuk buatkan jadi storage and simpan barang-barang aku yang tak pakai lah. So finally untuk a bit of personalization, aku ada gantung sedikit perhiasan. Aku ada gantung sedikit perhiasan dengan jam lah. So ini total perbelanjaan untuk buat setup ni. Jadi tak perlu nak kapak wallet pun nak buat setup lawa-lawa ni kan. Yang penting kena kemas. Oh, satu lagi, takkanlah korang nak duduk atas lantai je kan. So untuk kerusi, korang pakai je kerusi apa-apa yang korang ada. Kalau macam aku dalam kes ni, aku ambil kerusi meja makan ni. Ini pun murah juga. Bandingkan kalau nak beli kerusi gaming yang beria tu, mahal juga sebenarnya. Baik cari office chair yang murah-murah je. Kalau korang nak tahu upgrade apa yang wajib untuk setup korang, boleh tengok video ni.